Macam mana kalau gaji you dah lebih RM4,000 tapi majikan asyik kacau you lepas waktu kerja dan jadikannya alasan untuk buang you kalau you tak respond? Jom kita tengok kes mahkamah perusahaan baru-baru ini. Nama saya Alisha, seorang peguam buruh di Louis Liao Chambers and Employment Law Firm in KL. Pernah tak you tengah berehat dekat rumah lepas balik kerja, tiba-tiba WhatsApp you berbunyi, bos suruh you buat kerja urgent atau reply email malam-malam buta. Kalau you tak reply, esoknya terus kena chop sebagai poor performer atau dituduh insubordination. Persoalannya, boleh ke majikan buat macam tu? Hari ni, kita nak kupas isu working beyond office hours. Apakah tanggungjawab majikan dan sejauh mana hak anda dilindungi di bawah Undang-Undang Buruh? Pertama sekali, mari kita lihat peruntukan di bawah Akta Kerja 1955. Di bawah Seksyen 60A, Undang-Undang jelas menyatakan bahawa waktu kerja biasa atau normal working hours tak boleh melebihi 8 jam sehari atau 45 jam seminggu. Kalau pekerja diarahkan untuk kerja lebih daripada waktu tersebut, majikan wajib membayar bayaran lebih masa ataupun overtime pay pada kadar sekurang-kurangnya 1.5 kali ganda gaji sejam pekerja. Selain itu, ada juga peruntukan overtime sekiranya anda diarahkan untuk kerja pada rest day ataupun non-working day dalam seminggu, dan overtime pada cuti umum. Kegagalan majikan membayar overtime bagi pekerja yang dilindungi adalah satu kesalahan di sisi undang-undang. Tapi tunggu sekejap, tak semua pekerja layak claim statutory overtime ni ya. Mengikut pindaan Akta Kerja, hak untuk mendapat bayaran lebih masa di bawah akta ini tertakluk kepada pekerja yang dilindungi sahaja, iaitu pekerja yang berpendapatan RM4,000 dan ke bawah sebulan, atau mereka yang terlibat dalam tugasan tertentu seperti kerja buruh kasar atau manual labour, penyelenggaraan atau operasi kenderaan komersial dan penyelia manual labour. Jadi, kalau gaji basic you melebihi RM4,000 sebulan dan pekerjaan you tak tersenarai di bawah kategori tadi, dari segi undang-undang, you tak entitled untuk claim overtime ni. Melainkan, benda tu ada tertulis secara spesifik dalam kontrak kerja you. Tapi, macam mana kalau gaji you dah lebih RM4,000 tapi majikan asyik kacau you lepas waktu kerja dan jadikannya alasan untuk buang you kalau you tak respond? Jom kita tengok kes mahkamah perusahaan baru-baru ini, iaitu Fatin Hamamah Jamaluddin, Encom IT Consultancy Services Sendirian Berhad. Dalam kes ini, project manager yang berpendapatan RM11,500 sebulan dipecat atas alasan kononnya prestasi beliau merosot atau poor performance. Salah satu dakwaan utama syarikat adalah pekerja ni gagal untuk respon syarikat after working hours. So, apa keputusan mahkamah? Mahkamah secara tegas tak setuju dengan tindakan syarikat dan dapati bahawa syarikat gagal membuktikan wujudnya tanggungjawab dalam kontrak yang mewajibkan pekerja itu untuk balas lepas waktu kerja. Paling penting, mahkamah mengiktiraf bahawa pekerja secara umumnya berhak untuk dapat pengasingan yang munasabah antara waktu kerja dan masa peribadi. Ini dikenali sebagai right to disconnect. Memandangkan tiada tugas rasmi untuk kerja lebih masa dapat dibuktikan, pekerja tak boleh dipersalahkan dalam hal ini. So, mahkamah putuskan bahawa pemecatan pekerja tersebut dibuat tanpa just cause or excuse. Seterusnya, jom kita tengok senario yang lain pula, iaitu beban kerja yang melampau atau excessive workload beserta arahan di luar office hours dalam kes Lee Lengmen and Adganta UEMS Sendirian Berhad. Dalam kes ni, pekerja tersebut seorang finance manager yang dah lama berkhidmat hampir 26 tahun dan prestasinya sentiasa cemerlang. Namun, lepas berlakunya restructuring di syarikat, workload dia naik mendadak tanpa penambahan staf yang mencukupi. Apabila beliau bersuara mengenai isu operasi dan tekanan bebanan kerja beliau telah dipecat atas alasan ingkar arahan atau insubordination serta dituduh mempunyai uncooperative attitude. Namun, apa yang menariknya, mahkamah mendapati bahawa arahan-arahan yang pekerja ni dituduh ingkar tu sebenarnya dihantar oleh bos di luar waktu kerja biasa. Contohnya, arahan untuk masuk office dan set meeting dihantar melalui email pada jam 7.46 malam, 6.12 petang pada hari Ahad dan 8.59 malam. Bila kes ni dibawa ke mahkamah perusahaan, mahkamah mendapati bahawa majikan berhak untuk beri arahan after hours dalam situasi tertentu. Tetapi, syarikat gagal buktikan bahawa terdapat genuine operational emergency
yang memerlukan arahan dihantar lewat malam atau pada hujung minggu. Syarikat juga gagal explain kenapa arahan tu tak boleh disampaikan masa office hours. Sama juga macam kes Fatin Hamamah, kes ni juga mahkamah tekankan walaupun right to disconnect belum ada akta khusus di Malaysia, ia relevan dalam menilai elemen reasonableness. Pekerja secara umumnya tak diharapkan untuk sentiasa responsif terhadap komunikasi kerja di luar waktu pejabat, melainkan wujudnya keperluan operasi yang betul-betul penting. Akhirnya, pemecatan pekerja tersebut didapati tak adil dan syarikat diarahkan untuk bayar back wages melebihi RM140,000. Jadi, apa key takeaways yang majikan dan pekerja boleh pelajari? Pertama, right to disconnect tu relevant. Majikan tak boleh sewenang-wenangnya menghukum pekerja atas alasan poor performance atau insubordination hanya kerana mereka tak reply message pada waktu malam atau hujung minggu. Sebarang expectation untuk bekerja di luar waktu kerja mestilah mempunyai genuine operational emergency atau dinyatakan secara spesifik dalam kontrak pekerjaan. Kedua, bezakan antara insubordination dan operational concerns. Tak semua ketidakpatuhan tu adalah salah laku atau misconduct. Majikan perlu siasat dan dengar jika pekerja komplain pasal excessive workload atau kekangan masa dan bukannya terus menghukum pekerja dengan pemecatan, terutamanya bagi staf yang dah lama berkhidmat dengan rekod bersih. Ketiga, pentingnya bukti objektif bagi tuduhan poor performance. Kalau majikan betul-betul berpendapat bahawa prestasi pekerja merosot, tuduhan tu tak boleh vague. Mesti kena ada insiden yang spesifik dan berkaitan langsung dengan skop tugas pekerja tersebut. Kesimpulannya, amalan paksa pekerja untuk sentiasa available atau on call di luar waktu kerja tanpa kewajaran operasi atau persetujuan kontrak yang sah hanya akan mendedahkan majikan kepada tuntutan undang-undang. So, kalau ada apa-apa kekeliruan atau persoalan, boleh terus hubungi kami melalui WhatsApp atau tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa follow Louis Leo Chambers di Instagram ataupun YouTube untuk ketahui lebih banyak undang-undang buruh di Malaysia. Bye!